Anggota 2 tahun yang lalu 30, sekarang pun 32. Mesyuarat sebulan sekali pun malas. Jadi ketua-ketua cabang ni kalau malas mesyuarat, ambil cuti sekarang. Setuju tidak? Ya. Setiausaha Agung diberi kuasa penuh untuk nilai. Nak pimpin, buat cara pimpin. Ini negara memerlukan rakyat dan pimpinan yang sedar, yang mau membela nasib rakyat, yang bekerja ikhlas untuk angkat martabat negara ini. Yang lembab, yang malas, yang kuat merengek, ambil cuti. Saya bagi borang cuti. Tapi kalau mau selamatkan negara ini, ada cita-cita murni, bawa perubahan, kena kerja. Ini anak-anak muda. Tengok keadaan kacau bilau seluruh dunia sekarang. Dalam krisis ekonomi ini sahaja. Ada yang terpaksa beratur beli minyak. Ada yang berjalan kaki pergi pejabat. Masalah besar. Saya bincang dengan Perdana Menteri Australia. Dia bimbang. Takut petani-petani peladang menghentikan kerja kerana tak cukup minyak dan diesel. Kita tak sampai ke peringkat itu. Tapi janganlah kita ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita harus bersyukur kata Allah SWT kerana kita ada keupayaan berbuat lebih daripada yang lain. Tapi mesti dengan kerja, mesti dengan tekad, keinginan bawa perubahan.